bawa dalam kereta kan, polis tahan, ada pisau ke, ada parang ke menjawab jugalah apa pun alasan. Saya duduk dekat maknanya jauh kampung ni, bahaya, menjawab jugalah cerita dia. Tapi kalau bawa ni tak ada siapa nak tanya kan, ini kan plekat, okey. Tapi ini juga senjata ni kan, ada senjata dia panggil cindai. Cindai dia ada istilah cindai jantan, ada istilah cindai betina dan sebagainya lah, atau okey, dia pakai cindai. Jadi cindai ni tuan-tuan saya tunjuk sikit lah contoh. Kain plekat ni macam-macam boleh buat. Dia bukan sekadar untuk kita sembahyang, tuan-tuan silap ni kan, macam-macam boleh buat. So jadi kalau tuan-tuan biasa dan mahir, saya ingat dalam bawah 20 saat boleh dibentuklah benda ni kan. So kalau ambil, kita tinggal gulungkan aja. Okey. So kita gulung. Okey. Okey. Ini kalau kosong macam ni biasa je lah. Tapi kalau kita buatkan buah dia, tuan panggil cindai jantan, ada juga buah gergasi dan sebagainya lah. Ini kalau dibasahkan lagilah menyeksakan Itu belum lagi kalau dibubuh batu kat sini. Lebih-lebih lagi lah. Tapi kalau dalam kereta kita bawa benda ni, tuan-tuan silap, tak ada siapa pun nak marah, tak ada apa-apa pun nak cakap kita ni bawa senjata dan sebagainya. Tapi kalau apa-apa hal boleh digunakan ni boleh digunakan ni kan. Jadi kalau dilibas macam ni, kena tu ke pening jugalah kalau orang yang nak buat jahat dengan kita tu kan. So jadi ini boleh dibuat serban kan. Jadi kalau orang tua kita dulu buat semuta ke serban ke kan, boleh dibuat bengkung, boleh dibuat alat untuk bersenam dan sebagainya kan. Jadi kain plekat ni macam-macam boleh buat kan. Cuma kita belajar je lah kan. So, dan jangan digunakan dengan jalan yang salah. Itu senjata dipanggil segenggam. Okey.